Hari ini saya nak share satu resepi yang sangat menarik yang tengah viral sekarang ni, iaitu cornflake salted caramel. Dengan menggunakan 5 bahan je, kuih raya last minute korang pasti menjadi. Caranya mudah je. Mula sekali saya guna satu kotak cornflake. So 325 gram, korang cari yang saiz tu lah kan. Okay. So bakar kejap, panggang selama 10 minit dengan suhu 150. So dah siap bakar, ketepikan kejap. Dia akan sejuk nanti. Dia akan sejuk sendiri. So kemudian kita sediakan pula sos caramel. Saya gunakan 1 cawan setengah gula caster. So kalau guna gula caster, dia akan lebih cepat untuk mencair. Cepat pun taklah cepat sangat. Memang ambil masa lama lah sebenarnya. Korang kena sabar, insyaAllah mesti menjadi. Masa kita cairkan gula ni, pastikan api perlahan, okey? So korang biarkan je macam ni. Apa yang saya buat adalah saya tak kacau. Saya akan angkat kuali macam tu dan pusing-pusing, goncang-goncang sikit supaya dia sekata. Saya akan biarkan dia cair sendiri. Tujuannya adalah sebab saya tak suka kacau awal. Nanti gula tu dia akan melekat-lekat dekat sudu. So kalau dah cair macam ni, dah hampir 90% macam tu, barulah saya akan guna sudu dan saya akan kacau. Yang ni kita perlukan pertolongan untuk cepatkan sikit lah proses gula tu untuk cair. Masa ni korang kacau lah cepat-cepat. Kalau korang biarkan, akan hangus gula ni. So kacau and korang boleh rasa sendiri yang gula tu dah memang fully cair. Bila dah nampak macam transparent, look sinar macam ni, memang dah fully cair lah. So korang biar jap sampai mendidih, tengah tu naik buih-buih, barulah kita masukkan whipping cream. Whipping cream ni saya gunakan 1 cawan setengah. Saya masukkan sedikit demi sedikit and kena kacau, jangan berhenti, okey? So lepas tu apa yang saya buat adalah saya akan masukkan 1 blok butter. Butter ni tak kisah korang guna je brand apa-apa, tapi kebanyakan resipi asal guna pure butter. Kalau korang rasa whipping cream tak cukup, korang boleh je tambah, tapi make sure tambah sedikit demi sedikit. So butter kita dah cair, sos caramel kita pun dah siap. Kita masukkan pula creamy vanilla. Yang ni kalau korang tak ada, boleh je letak vanilla essence biasa. Tambahkan juga 1/2 sudu teh garam dan kacau-kacau. Okay, so dah mendidih macam ni, tutup api. Kemudian saya masukkan cornflake kita yang dah sejuk dekat tepi tadi. Masukkan ke dalam kuali kita lah, atau kalau korang nak tuang sos ni ke dalam tray pun boleh. Ikut pada teknik masing-masing. So gaulkan. Okay, so sebenarnya korang masuk je ke semua cornflake tu. Macam saya masuk sedikit demi sedikit sebab ini adalah first time saya buat. So saya tak sure lagi cukup ataupun sesuai ke tak sos dengan cornflake. So bila dah masukkan, sesuai je. So senang je sebenarnya. Kalau korang suka yang melting, yang kalau makan dapat rasa kuah-kuah dia tu lagi, korang jangan letak banyak cornflake. Tapi kalau korang suka yang jenis kering ataupun sos tak melekit-lekit, korang kena letak lebihkan cornflake. So dah gaulkan macam ni, dah puas hati semua, barulah kita transfer ke paper cup. Yang ni sebenarnya kalau korang nak letak dalam balang container yang transparent tu pun boleh. Macam saya, sebabkan saya nak jamu tetamu hari raya nanti, gunalah paper cup. Senang sikit lah kita nak makan. Ada juga orang akan bakar selepas kita masukkan dalam paper cup ni. Tapi saya tak. Saya terus masukkan je ke dalam balang. Dah siap dah. Kalau ada yang tanya tak lemau ke, tak lembek ke, bagi saya tak, sebab saya dah cuba makan selama 3 hingga 4 hari. Saya dah makan dan sebenarnya dah habis pun. Tak sempat pun nak jamu tetamu hari raya. Sebenarnya cornflake ni masih rangup. Saya makan okey je. Tapi kalau korang tak yakin, boleh je korang mungkin bakar ataupun panaskan kejap selepas masukkan ke dalam paper cup ni. So dah siap lah cornflake salted caramel kita. Selamat mencuba dan selamat hari raya. Semoga kuih raya last minute korang menjadi.